Lepas pergi sarapan semalam, Tok Mi pergi kedai cermin mata. Cermin mata Tok Mi patah korang. Tok Mi letak kejap aja cermin mata Tok Mi atas kerusi. Datang anak Tok Mi duduk atas tu. Dah halang-halang datang kedai cermin mata, buat yang baru terus. Cek mata balik. Oh, power dia. Yang ni saya sediakan kat kedai. Yang ni ikutkan power sekarang ni. Untuk yang membaca punya dalam 250. 250 lah sekarang ni. Kiri kanan? Kiri kanan sama. Balance lah. Sebab awak tengok dulu mata, saya tengok sebelah je. Lagi sebelah saya rehat juga, baru buka balik sebelah. Ya betul. Kan? Betul dia kan? Ni betul. Dia kalau dia senyum tu betul lah.